Pada mereka-mereka yang nak pakai MPV, tak nak terlalu besar, harga below 200,000, ini dia Toyota Noh SX. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Biasa you all jumpa saya review pasal motor, cerita pasal motor. Hari kita buat kelainan sikit. Kita nak cerita pasal kereta pula. Toyota Noh ni ada beberapa spek, tapi kita di zaman motor ada model yang high spec punya SX. Capacity engine 2.0 menghasilkan horsepower 170, cukup untuk membawa anda dan keluarga ke destinasi yang selesa. Untuk spek yang ini, bumper depan nampak lebih garang dan nampak lebih premium lah kalau compare dengan yang lain-lain. Lampu depan elegan dan ada daylight and 3 eyes. Sporim 17 menambah lagi gaya kereta ni. Datang dengan 2 power door and kick sensor sliding. Lampu belakang ala-ala Alphard. Ada power boot. Yang paling best, button tepi buka boot ala-ala Alphard. Bonet belakang dia agak luas. Lebih muatan, kita boleh lipat dia punya kerusi. Kita boleh lipat, boleh letak barang banyak. Antara features kereta Noh ni ialah skrin 10.5 inch, multi-function steering, safety features TSS 3.0, pre-crash assist, micro slip detector, cup holder and banyak compartment. Untuk bahagian penumpang juga sangat selesa. Seat datang half leather kemasan warna hitam, ada full rest untuk passenger menambahkan lagi keselesaan penumpang. Control aircon full digital. Penumpang ada 2 USB charging, 2 cup holder dan juga ada meja untuk keselesaan penumpang. Actually banyak lagi yang lebih menarik tentang Toyota Noh ni. Pada yang nak view, nak tahu lebih lanjut pasal kereta ni, come on, datang ke kami punya showroom di Ipoh, Glameri, Sungai Besi dan Johor Bahru. Okay guys, saya rasa itu saja untuk kali ini. Kita jumpa di next video. Jangan lupa like, comment dan share sebagai tanda support. Ingat kereta, ingat zaman. Beli kereta, ingat Fazli. Thank you.